Rahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala man sara ala nahdihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang berusaha seluruh pimpinan surau, ahli jawatankuasa, tuan-tuan imam, tuan Bilal, seterusnya hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Apa khabar semua? Ini kuliah sulung ke dah mula banyak kali dah? Lepas raya, lepas Syawal, lepas raya? Dah. Tuan-tuan boleh ambil kitab. Ada kitab? Takut terlupa dah kitab lama. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dapat bertemu pada malam ini setelah kita berhenti lamalah bulan Ramadan, kita tak ada kuliah. Kita fokus kepada solat sunat tarawih, dan kita pun cuti lama lah lepas makan rendang dan ketupat tu. Minggu lah selalunya ada surau, ada masjid sebulan. Syawal tu kira raya, cuti terus. Baik. Jadi insya-Allah malam ni kita akan sambung perbahasan kita. Kita masih dalam tafsir Suratul Baqarah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid yang pertama. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung ayat yang ke-30 daripada Suratul Baqarah. Muka surat berapa saya tak tahu situ. Tulisan Jawi yang Rumi tu. Cuma ayat dia ayat 30. Ayat yang ke-30 di dalam Al-Quran, muka surat 6. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Ayat yang akan kita bahaskan pada malam ini iaitulah satu ayat yang popular, yang selalu kita dengar, iaitulah ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik. Suratul Baqarah ayat 30. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkehendak menjadikan makhluk yang dinamakan sebagai al-insan, sebagai manusia. Setelah mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang nikmatnya yang terlalu banyak di dunia ini, Kalau kita tengok balik ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang sebelum daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala kata dialah yang memberikan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan bagi kamu di atas muka bumi ini. Kamu ni siapa? Manusia lah. Jami'a, semuanya. Semua Allah Ta'ala buat itu kerana manusia. Jadi setelah Allah Ta'ala menceritakan tentang nikmatnya kepada manusia di atas muka bumi ini, lalu Allah Subhanahu wa taala masuk tajuk yang baru lah, bab yang baru, iaitulah kejadian Adam. Tuan-tuan hadirin dan hadirat, apabila kita baca Al-Quran, dan kita menelusuri makna-makna Al-Quran, kita akan dapati Al-Quran ia membawa kepada kita kisah-kisah yang kisahnya itu pada pandangan kita sebagai manusia nampaknya seolah-olah tidak konsisten. Maksudnya tidak
habis ataupun tidak selesai bicaranya, kemudian dia masuk tajuk yang baru, kan? Bila kita baca, kita perhati ayat, mula cerita tentang ini, kemudian masuk cerita tentang ini, kemudian masuk cerita tentang ini, ya. Banyak bicara dan tajuk dan kisah yang ada di dalam satu surah, khususnya contoh kalau kita tengok dalam suratul Baqarah ini, ya. Dia bukan hanya cerita tentang lembu yang disembelih saja, tapi banyak kisah-kisah yang telah pun kita bahas. Jadi dia seolah-olah bila kita baca ni, seolah-olah ia tidaklah konsisten. Dan ini adalah perkara yang menjadi point kepada musuh-musuh Islam di kalangan orientalis. Orientalis ni golongan orang putih yang mereka pergi ke negeri-negeri timur, mereka pergi ke negara-negara Arab, mereka orang putih Eropah, mereka pergi ke negara Arab, belajar tentang bahasa Arab, mengkaji Al-Quran dengan tujuan mencari kesalahan yang ada Quran. Ni ya, ada orang buat perangai ke ni. Orang Eropah ni, mereka pergi belajar bahasa Arab, belajar Quran bukan nak cari hidayah, tetapi nak cari kok mana salah ada dalam Quran ni. Bila dia nak cari tu, dia jumpalah pada pandangannya. Jadi antaranya mereka kata, ya, Quran ini bila mereka tengok, kerana mereka ni golongan akademik. Golongan akademik ni golongan universiti lah. Orang tulis research, ya, buat kajian, tulis paper, kan. Jadi bila mereka baca Quran, mereka kaji, mereka kata Quran ini tak konsisten tajuk dia, ya. Sekejap cerita bab ni, kemudian masuk bab ni, kemudian masuk bab ni. Dia kata jadi Quran ini tak sempurna lah pada pandangannya. Dia kata Quran ini tak macam penulisan yang terbaik di dunia ni. Contoh kalau tuan-tuan baca buku, kan, dalam buku-buku dia ada bab, betul tak? Mula bab ni, habis bab ni, masuk bab kedua, habis bab kedua, masuk bab ketiga, kan. Lepas tu dia dah tak ulang dah. Bab kedua tu habis dah. Kan, betul tak? 4, 5, 6 sampailah keseluruhan. Tapi Quran kadang-kadang dia ulang balik cerita sama. Jadi golongan-golongan ni mereka kata Quran ini tak konsisten, tak macam penulisan manusia. Jadi dia ada kekurangan. Para ulama kita mereka jawab, berkata kalaulah kita nak kata itu sebagai satu kekurangan Al-Quran, maka kita nak ikut yang mana yang kata betul tu, ya? Jadi kita nak ikut yang mana yang kata betul. Jadi mereka jawab, mereka kata kita ikut macam penulisan manusia lah. Bagi ada susunan, bab 1 cerita apa, bab 2 cerita apa, bab 3 cerita apa, baik. Jadi para ulama kita kata kalau nak ikut susunan gitu, kita nak ikut susunan penulisan hak zaman mana. Kerana sepanjang sejarah manusia, penulisan manusia ni berbeza. Dahulu ni buku dekat tangan tuan-tuan ni kitab ni tahun 100 tahun lepas ni. Tuan Guru Said Omar ni dia tulis tafsir Nurul Ihsan ni 100 tahun lepas. Tuan-tuan baca sebelum dia ni, kalau tu Jawi Rumi ni, kalau kat Jawi kat saya ni satu titik apa pun tak ada. Tajuk pun tak ada tulis gitu. Orang kata dulu kitab-kitab kuning, kan, ya. Kitab-kitab kuning tu dia bukan ada tajuk, dia bukan ada titik, bukan ada koma, betul tak? Jadi sekarang penulisan macam tu tak? Penulisan sekarang telah berubah daripada penulisan dahulu. Penulisan berubah, dan akan datang kita tak tahu penulisan macam mana. Jadi kalau kata Quran tu nak ikut penulisan manusia, nak ikut hak zaman mana? Itu, ya. Kena ikut zaman hak 100 tahun lepas. Datang zaman sekarang dah tak relevan. Ya, dah tak relevan. Kalau nak ikut zaman sekarang punya cara penulisan zaman hari ini, mungkin 100, 200, 300 tahun akan datang, penulisan hari ini sudah tidak relevan. Maka sebab itu kata para ulama, Quran dia tidak mengikut bagaimana penulisan manusia, kerana ia bukan daripada manusia. Dia datang daripada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang menciptakan manusia. Maka dia tahu apa hikmahnya. Cerita ini cerita sedikit, kemudian dia masuk bab baru, kemudian dia masuk bab lain, kemudian dia ulang balik cerita bab ni. Dia ada hikmahnya kalau kita benar-benar mengkaji Al-Quran itu, ya. Maka kita kata Quran ini
penulisan dia itu, tajuk-tajuknya itu kerana ada hikmah dia. Di antaranya apa? Kata para ulama hikmahnya, kerana supaya antara sebab yang paling mudah, mereka jawab kerana manusia ni dia bila baca satu tajuk sampai habis, lama-lama dia bosan. Manusia ni tabiat dia, baca pada satu surah Baqarah tu, kalau cerita pasal Nabi Adam, dia tebal 3 juzuk, bosan lah lama-lama. Kebiasaannya, tabiat manusia, dia tak boleh terlalu lama dalam satu-satu bab itu bacaan dia. Kita baca buku kan, 1-2 muka surat pun bosan lah kan, tutup tu dah kan. Jadi tambah kalau cerita panjang-panjang, jadi kebiasaannya begitu. Maka untuk mengelak rasa bosan itu, Allah Subhanahu Wa Taala dia membawa kita kepada sudut yang lain. Tetapi setiap cerita-cerita itu, walaupun dia bawa tajuk yang lain, tetapi dia masih ada kesinambungan. Apa contohnya? Cerita yang kita nak masuk malam ni, cerita tentang Nabi Adam alaihissalam, kan? Allah Ta'ala nak cerita tentang kejadian Nabi Adam. Sebelum daripada Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Adam ni, Allah Ta'ala cerita pada ayat 29 tu, dialah yang menciptakan seluruh yang ada di atas muka bumi ini, semuanya kepada manusia. Jadi apa kaitannya? Para ulama mereka kaji, mereka dapat kaitannya, hubungannya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah dia mempersiapkan kepada manusia, sebelum manusia lahir ni, cerita pasal ayat 30 kita nak bincang ni, cerita pasal manusia baru nak lahir, baru nak dicipta. Sebelum Allah Ta'ala cipta tu, Allah Ta'ala dah bagi sediakan bumi ini yang kita bahas ayat 29. Dialah yang menciptakan bagi manusia tu semua di atas muka bumi ini kesemuanya. Seolah-olah Allah Ta'ala dah sediakan dunia ni sebelum dia cipta manusia. Artinya dia begini, ibaratnya macam kalau kita beli rumah, kita beli rumah tu, kira rumah tu fully furnished, perabot dah ada, sofa dah ada, semua katil dah ada, tilam dah ada, semua lengkap. Masuk basuh kaki dah, masuk, bulan-bulan bayar duit. Tapi dunia tak adalah kita bayar duit. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala nak beritahu pada kita, dia dah sediakan bumi ini sesuai untuk kehidupan manusia yang akan dia cipta. Maka lepas pada dia cerita semua tentang nikmat-nikmat dunia yang Allah Ta'ala bagi, segala kemudahan ini, kata Hamka, kalau kita tanya kepada segala yang ada di atas muka bumi ini, untuk apa mereka diciptakan? Kalau mereka boleh jawab, kata Hamka, sudah pasti mereka jawab, kami diciptakan untuk Tuhan, wahai manusia. Semuanya Allah Ta'ala buat ni untuk manusia belaka. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, batu-batu, tanah, semuanya untuk manusia yang Allah Ta'ala sediakan pada ayat 29. Kemudian barulah dia masuk ayat yang ke-30 yang kita nak masuk malam ni, kejadian Adam alaihissalam. Maka dia ada kesinambungan. Walaupun kita tengok tajuk dia dulu cerita pasal lain, malam ni nak cerita pasal lain, tetapi dia ada kesinambungan. Ini antara kelebihan yang ada di dalam Al-Quran yang menjadi mukjizat kepada kita. Kata pengarang kita, kisah kejadian Adam alaihissalam. Kisah kejadian Adam alaihissalam. Kejadian Nabi Adam alaihissalam, ia merupakan satu bukti kebenaran Al-Quran. Kisah Nabi Adam ni dalam Quran ni, dia adalah bukti Quran itu benar. Bagaimana? Kerana kalau kita baca sepanjang sejarah manusia daripada Adam alaihissalam sampailah ke saat hari ini, tidak ada rekod mana-mana manusia yang mengakui dia menciptakan manusia. Tak ada. Tidak ada sebarang makhluk yang mengakui bahawa dia yang mencipta manusia. Tak ada. Hatta termasuklah Firaun yang mengaku dia jadi Tuhan, dia tak bagi tahu kata dia cipta manusia. Hatta Namrud yang berhujah dengan Nabi Ibrahim, dia tak kata dia cipta manusia, tapi dia kata ana uhyi wa umit, aku yang boleh menghidupkan manusia. Tapi mencipta lain daripada menghidup. Mencipta ni dia create. Khalaqa ni maksud dia create from nothing, daripada tiada kepada ada, itu khalaq, create. Jadi dia
daripada benda tu tak ada, contoh dia cipta. Jadi tak ada manusia ataupun mana-mana makhluk yang mengakui dia menciptakan manusia. Hanya Al-Quran sahaja yang membawa fakta bahawa di sana ada satu kuasa yang menciptakan manusia, iaitulah Allah Azza wa Jalla. Sebab itu bila kita baca cerita tentang penciptaan manusia ni, ia sebenarnya membuktikan kebenaran Al-Quran itu sendiri, ya. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita baca kan sirah kan, ataupun kita baca buku-buku sejarah, manusia ini mereka tidak ada rekod yang mengatakan mereka pernah mencipta manusia, melainkan Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang hanya mengatakan dialah yang menciptakan manusia. Tak ada. Jadi cuma manusia dia cuba bawa teori-teori. Dulu di barat ada teori apa? Teori Darwin kan? Tuan-tuan apa teori Darwin? Tahu tuan-tuan? Orang mungkin apa? Teori Darwin ni teori Charles Darwin. Teori Darwin ini iaitu teori bagaimana munculnya manusia. Ya, tuan-tuan, teori-teori sebegini yang dibawa oleh golongan orientalis. Mereka ni bukan orientalis, golongan saintis barat. Ya, mereka ni sebenarnya berlatarkan etis. Etis ni apa? Golongan tak ada agama ni, dia tak percaya pada Tuhan. Jadi mereka terlalu teruja dengan sains. Dulu zaman Renaissance, kalau tuan-tuan baca di barat, mereka zaman Renaissance tu, selepas mereka bangun dengan sains, mereka teruja dengan sains, mereka bangga dengan sains. Maka muncul golongan-golongan etis ni yang tak percaya pada Tuhan, hanya percaya pada sains saja. Sains, kajian-kajian mereka itu, mereka percaya itu je. Termasuklah Charles Darwin ni. Jadi dia bawalah teori-teori yang mengatakan manusia ni, dia tak kata manusia diciptakan, cuma manusia, asal usul manusia tu datang pada mana dia kata? Datang pada beruk, kan? Daripada orang hutan, beruk apa semua kan. Jadi ini semua teori-teori yang tidak ada bukti yang dia boleh buktikan, melainkan dia bagi satu teori saja. Tak ada dia boleh bagi bukti. Dia kata asalnya berubah-ubah. Maka teori ini ditolak melalui Al-Quran, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menciptakan. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Adam alaihissalam daripada tiada. Jadi orang Islam, kita tak percaya dengan teori-teori ini. Tetapi teori-teori ini muncul di barat. Sampai ke hari ini ada orang percaya, tuan. Ada sampai hari ini. Di barat masih cerita. Atau di Malaysia pun, kalau tuan baca hari ini, kalau tuan buka media sosial ni, tuan buka Facebook, main Facebook. Facebook ni biasa orang kata. Orang tak main Facebook dah, orang main trik tu. Dalam tu tuan-tuan, macam-macam pemikiran ada. Anti hadis ada. Golongan macam-macam ni orang Melayu kita. Tuan-tuan kalau baca serabut bala, tengok anak Melayu kita macam-macam, ya. Jadi golongan itu dia baca macam-macam. Dalam media sosial dia baca itu. Kadang ada yang masih ada dengan pandangan mengatakan manusia ni, walaupun teori-teori ini dah ditolak lama, tapi masih ada, ya. Tapi benda-benda ini semua ditangkis oleh Al-Quran, ya. Dulu ada teori Big Bang. Tuan-tuan tahu teori Big Bang? Teori bumi ini dicipta daripada asalnya segumpal, kemudian dia pecah meletup jadi bumi. Ini tu semua teori-teori daripada barat yang asal usulnya daripada etis, tujuannya untuk menafikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Tujuan asalnya dia nak menafikan campur tangan Tuhan di dalam penciptaan manusia dan penciptaan langit dan bumi. Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan, sebelum kelahiran golongan-golongan ini, tuan-tuan, kalau kita baca di dalam Al-Quran, dalam suratul Kahfi, Allah Subhanahu wa Taala telah menyebut hal ini 1400 tahun dahulu sebelum munculnya golongan ini. Allah Taala kata di dalam suratul Kahfi, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda.
Allah Ta'ala sebut apa? Ma ashhadtuhum, aku tidak perlu membawa manusia menjadi saksi aku khalqas samawati wal ard, di dalam penciptaan langit dan bumi, wala khalqa anfusihim, dan aku tak minta saksi manusia untuk jadi saksi kepada aku ciptaan manusia tu. Wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda, dan aku tak berhajat pun nak mengambil orang-orang yang sesat ini sebagai pembantu aku untuk cerita pada orang ramai macam mana aku cipta langit, macam mana aku cipta manusia. Ini Allah Ta'ala sebut 1400 tahun dulu ni. Jadi kata para ulama, ayat ini ditujukan kepada golongan ni lah, golongan-golongan etis yang cuba membawa teori-teori, ya, teori kejadian langit dan bumi, teori kejadian manusia dengan teori-teori sains yang bertujuan untuk menafikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata tak ada, aku tak perlu pun golongan ini. Allah Taala telah pun menolak kewujudan mereka ni sebelum mereka wujud. Ini antara mukjizat Al-Quran lah, yang Allah Taala sebut 1400 tahun. Jadi kata pengarang kita, kisah kejadian Adam alaihi salam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, qala al-musannif rahimahullah taala, wa idh qala rabbuka lil malaikah, dan ketika dulu telah berkata oleh Tuhan engkau ya Muhammad bagi segala malaikat. Jadi Allah Ta'ala mulakan ayat cerita ini dengan wa idh qala. Wa idh qala, kita selalu dengar wa idh. Perkataan iz itu maksud dia ketika dahulu, ya. Iz maksud dia ketika dahulu. Dia ada dua. Satu iz, satu lagi iza. Iza jaa nasrullah, iza zulzilatil. Kalau iz artinya kita terjemah dengan ketika dulu. Artinya benda ni dah berlaku kan? Belum? Dah berlaku. Wa iz, kalau tuan-tuan buka dalam Quran, kalau ada perkataan wa iz, tuan-tuan percayalah lepas daripada itu dia nak cerita benda yang telah pun berlaku. Tapi kalau wa idza dan apabila, perkataan lepas iza tu benda tu belum berlaku. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila berlaku goncangan hari kiamat. Berlaku tak lagi? Tak berlaku lagi. Jadi perkataan is maksud dia ketika dahulu. Wa idh qala, dan ketika dulu, ingatlah wahai Muhammad ketika dulu. Artinya waktu ni Nabi Muhammad ada tahu tak lagi? Nabi Muhammad tak tahu lagi. Allah Ta'ala yang cerita. Dan ketika dulu qala rabbuka, telah berkata oleh Tuhan engkau ya Muhammad lil malaikah, bagi segala malaikat. Jadi Allah Ta'ala cerita pada Nabi. Nabi ni Nabi tak tahulah kalau Allah Ta'ala tak cerita. Dan cerita tentang kejadian Nabi Adam ini juga, selain daripada bukti kebenaran Quran, dia juga adalah bukti kebenaran Nabi SAW. Tuan-tuan bayangkan, Nabi duduk 1400 tahun dulu, zaman tak ada apa ni, ya? Zaman masyarakat jahiliah. Jahiliah ni la yaqra wa la yaktub, tak boleh baca, tak boleh tulis, buta huruf, ya. Masyarakat yang tak tahu apa. Tiba-tiba Nabi SAW bawa satu cerita kepada masyarakat ini tentang kejadian Nabi Adam, yang mana cerita ini hanya diketahui oleh ahlul kitab saja. Orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ahlul kitab, mereka sahaja yang tahu tentang kejadian Adam ni. Orang-orang Arab bukan tahu apa, mereka tak tahu. Yang hanya diketahui cerita ni adalah golongan orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, kerana mereka membaca kitab. Taurat, Injil telah menceritakan, tapi orang-orang Arab tak tahu. Apabila Nabi SAW cerita hal ini kepada mereka, apabila Nabi cerita dan perkara ini diperakui oleh orang-orang Yahudi, orang Yahudi kata betul, memang macam tu pun, maka ia bukti bahawa Nabi SAW tak tipu. Nabi SAW betul. Zaman tu dia bukan ada macam Facebook hari ni, tuan. Facebook hari ni, Facebook dia ada zaman kita lebih kurang 10 tahun lepas, 2010, 2009 dulu, zaman ni. Tuan-tuan mungkin tak main lagi ikut zaman tu kan. Facebook ni dia setahun 2 tahun dia lama-lama dia up balik cerita-cerita kita dulu, betul tak? 10 tahun lepas kan, kadang kita muda-muda dulu kan main sampai kita pun tak tahu bahawa kita yang tulis benda tu. Dia up balik status kita, oh kita yang tulis rupanya.
10 tahun sejarah-sejarah kita dulu dia up balik status-status tu, ya. Zaman Nabi mana ada benda tu. Jadi bila Nabi cerita macam mana, jadi orang Arab tu mereka kata macam mana Muhammad boleh tahu, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala kata pada Nabi, ingatlah wahai Muhammad, ketika dulu Tuhan kamu pernah berkata kepada para malaikat. Malaikat ni siapa? Malaikat ni malaikah. Perkataan malaikah adalah perkataan plural. Plural ni kata ganda. Malaikat. Bahasa Melayu kita sebut malaikat lah. Malaikat ni malaikah maksudnya banyak malaikat, bukan satu. Kita bahasa Melayu kita malaikat tu kita faham satu lah. Satu malaikat Jibril, malaikat apa lagi, malaikat Israel, malaikat Israfil. Jadi malaikat tu bahasa Melayu kita satu. Di bahasa Arab apabila sebut al-malaikah maksudnya para malaikat, artinya banyak, ya. Kerana kalau satu malaikat dia sebut malak. Sebab tu kita baca dalam Quran, dalam surah Sajdah yang itu kita qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah yatawaffakum, dia mengambil nyawa kamu itu malakul maut, satu malaikat maut. Siapa dia? Ke Israel tu. Jadi malak maksud satu. Kalau malaikah maksud dia ramai, ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika dahulu telah berkata Tuhanmu akan Tuhan engkau ya Muhammad bagi segala para malaikat. Semua malaikat tahu. Banyak mana malaikat? Wallahu a'lam. Banyak sungguh, ya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbik illahu. Tidaklah mengetahui tentera-tentera Tuhanmu melainkan Allah sahaja yang mengetahui. Maksudnya banyak sungguh malaikat, ya. Macam-macam jenis malaikat ni, tuan-tuan. Malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Tahu Baitul Ma'mur? Nabi SAW sebut Baitul Ma'mur tu iaitulah satu tempat tawaf para malaikat di langit yang ketujuh, betul-betul setentangan dengan Baitullahil Haram. Kita duduk di Baitullahil Haram, duduk depan Kaabah, kita tengok atas, ya, tak nampak lah pasal dia langit ke-7, ya. Tapi dia betul-betul tentang tu dia panggil Baitul Ma'mur. Dia kata, kau ada ustaz kata ada tu, kan nak pergi bulan depan tu nak cari, tak ada, tuan, ya, pasal dia langit ke itu. Cuma Nabi SAW sebut dia betul-betul tentang dengan Baitullahil Haram. Itu kata para ulama, kata Nabi SAW, tawaf pada dia itu sekali masuk 70,000 para malaikat tawaf. Habis dia tawaf, dia keluar tak masuk dah. Lepas tu 70,000 pula masuk. Banyaklah, tuan-tuan. Ini baru yang duk tawaf di Baitul Ma'mur tu. Hak yang duduk dalam majlis ilmu ni pun ada. Ada para malaikat. Mau kita tak nampak lah, nampak kita balik. Terlari balik. Nabi SAW kata, inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya bagi Allah itu ada para malaikat yang kerja dia ni duk ronda di langit, di bumi ni. Sayyahina fil ardi. Dia duduk berjalan di bunga bumi ni, dia tengok tempat yang cahaya. Oh, di sini ada majlis ilmu. Dia main duduk, ya. Dia main duduk. Kata Nabi SAW, habis dia duduk ni semua, dia balik buat laporan pada Allah. Balik buat laporan. Kata Allah Ta'ala, hadis tu panjang, ya. Balik buat laporan pada Allah. Allah Ta'ala tanya datang pada mana. Dia kata kami datang dari Masjid Surah Al-Huda ni, bukit kapal ni, ya. Kami datang ni adalah lebih kurang kat 20 orang. Kat lain semua pekat duk raya ni. Ya. Dia balik buat laporan tu, baliklah buat laporan apa semua. Allah Ta'ala kata mereka buat apa dalam majlis tu? Mereka sebut tentangmu ya Allah, sebut tentang minta syurga, minta hindar pada neraka. Lagi apa minta apa lagi? Minta macam-macam lah, membaca Quran, ingat pada ingat pada engkau. Jadi Allah Ta'ala dah minta laporan pada para malaikat ni. Allah pun dah bagi markah apa semua. Allah Ta'ala kata bagi tahu pada mereka, aku ampun semua dosa-dosa mereka. Besar kan? Ini antara kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Allah Ta'ala kata balik para malaikat, dia buat laporan, bagi tahu, tanya kita buat apa, kita minta pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampun dosa kita. Allah Ta'ala kata qad ghafartu lahum, aku ampun dosa mereka duduk dalam majlis ilmu, ya. Kemudian kata para malaikat, habis dia buat laporan tu, malaikat yang tadi duduk pusing-pusing dikelilingi di atas muka bumi ni, dia kata ya Rabb, wahai Tuhan, fihim fulan,
Cuma dalam kami duduk dalam ramai-ramai tu, dalam 20 orang ada ni, ya. Fihim fulan. Dalam tu ada seorang lelaki, ya. Rajulun khata, lelaki yang dosa punya banyak, ya. Malaikat buat laporan pada Allah. Rajulun khata, banyak dia dosa pada Allah. Laisa minhum, dia ni bukan nak datang majlis kan, ya. Innama marra fajalasa ma'ahum. Dia ni pas mayang maghrib tadi, dia duduk saat dia kata, tapi imam kata malam ni ada kuliah, tadi dia duduk saat lah, dia kata maghrib isyak pun kata 8.30 36 dia kata, tak lama tak duduk sekejap lah, jadi dia pun duduk. Kata Nabi, kata para malaikat, rajulun khata, dosa punya banyak, laisa fihim, dia bukan kalangan mereka, innama marra fajalasa ma'ahum, dia lalu saja kemudian dia singgah, ya. Macam mana hak dia ni kata para malaikat pada Allah. Dalam ramai-ramai hak tadi tu, memang mereka ni memang nak belajar. Memang regular customer setiap bulan, setiap malam tu ada, ya. Hak ni tak, dia tumpang je mai duduk. Hak lain tadi semua dapat pahala dah, dapat semua markah. Hak seorang ni kata para malaikat kena kepada Allah, macam mana hak dia ni seorang ni? Kita nak bagi markah macam mana ni? Allah Ta'ala kata apa? Kata pada dia, inni ghafartu lahu, dekat dia pun aku ampun dosa juga. Tu dia tuan, masya-Allah, ini baru pada orang yang dia bukan apa, bukan ada niat pun mai duduk dah dalam majlis ilmu, ya, mai tumpang mai duduk dengar, tapi kena jangan tidur, atau apa tidur pun insya-Allah Allah Ta'ala bukan dosa pahala, bukan saya nak bagi kan, Allah Ta'ala yang bagi, tapi duduk kurang-kurang ada lah juga kan. Tapi kalau mai duduk tu dengar tu tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Ghafartu lahum. Kat dia pun Allah Ta'ala bagi keampunan. Besar keampunan Allah, ya. Baik itu tuan-tuan, saya nak sebut apa? Cerita pasal malaikat tadi ni. Malaikat ni banyak. Semua ni malaikat tu semua termasuklah. Yang kita sebutkan tadi tu, Allah Ta'ala kata, ingatlah wahai Muhammad, dulu Tuhanmu telah berkata pada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa Allah Ta'ala kata pada para malaikat? Bahawa aku hendak jadi pada dalam bumi ini gantian, ya, gantian aku pada melulus segala hukumku, iaitu Adam alaihi salam. Jadi Allah Ta'ala panggil para malaikat semua duduk depan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu pada mereka, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahawa aku hendak jadi pada bumi ini gantian. Perkataan ja'ilun fil ardi khalifah, ja'ilun maksud dia aku hendak jadi. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila panggil para malaikat tu, Allah Azza wa Jalla bukan minta para malaikat tolong bagi pandangan, tak ada. Allah Ta'ala panggil para malaikat nak bagi tahu sahaja pada para malaikat bahawa Allah berhasrat, Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak untuk menciptakan manusia. Kamu mau ke? Kamu tak mau ke? Aku memang nak cipta. Sebab apa saya sebut sini? Kerana sebahagian para ulama, ya, sebahagian para ahli tafsir, mereka mentafsirkan bahawa Allah Ta'ala meminta pandangan, daripada para malaikat. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni fa'alun lima yurid, dia buat apa yang dia nak. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau dia nak, dia buat terus, tak perlu dia minta pandangannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila sebut ja'ilun fil ardi khalifah, artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang tekad, memang nak buat. Cuma panggil para malaikat tu nak bagi tahu saja. Macam kita lah duduk di tempat kerja kita kan, office kita, bos kita, dia dah bincang dengan partner dia nak buat satu projek, bincang punya elok dah semua, dah rancang apa semua, dia pun panggil kita buat satu meeting. Dia panggil kita buat satu meeting, dia beritahu, saya dah bincang dengan saya punya partner, kita akan buat satu projek besar, ya. Dia beritahu kita tu bukan suruh kita bincang tuan-tuan nak setuju ke tak setuju dengan apa, ya. Dia bukan nak pandangan kita, dia nak bagi tahu saja, jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahawa aku hendak jadi pada dalam bumi ini khalifah. Khalifah ini kata pengarang kita gantian, gantian ni khalifah. Perkataan khalifah, tuan-tuan faham apa perkataan khalifah? Kita pernah dengar khalifah ni apa? Khalifah, ya.
Khalifah ni selalu kita dengar pemimpin, ya. Betul tak? Pemimpin negara, pemimpin umat Islam, Khalifah Sayyidina Umar, Khalifah Abu Bakar, betul tak? Khalifah ni pada asal maksud khalifah daripada bahasa khalafah. Khalafah ni maksud dia mengikuti, iaitu pengganti. Itu maksud, sebab itu orang yang mengganti Nabi SAW disebut sebagai khalifah. Nabi SAW, Nabi wafat. Nabi apabila Nabi wafat, Nabi tak bagi tahu kepada orang Islam siapa nak berganti Nabi, ya. Nabi wafat hari Isnin, dikebumikan hari Rabu, ya. Sebab apa? Lama ni tinggalkan jasad Nabi ni. Sebab apa? Para sahabat duk bincang siapa nak ganti Nabi ni, ya. Dia bincang, lantiklah Sayyidina Abu Bakar. Bila lantik Sayyidina Abu Bakar dia jadi khalifah Rasulullah. Khalifah ni maksud dia pengganti Nabi. Iaitulah dialah yang mengganti segala urusan yang telah Nabi buat. Solat Nabi jadi imam. Bila Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Waktu pemerintahan apa saja yang ada di bumi Madinah ketika itu, dulu Nabi buat, ganti kepada Sayyidina Abu Bakar. Itu sebut khalifah pengganti, ya. Selepas daripada Sayyidina Abu Bakar wafat, lantik pula siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia dilantik dalam bentuk, sebelum Sayyidina Abu Bakar dia wafat, dia dah wasiat. Dia bagi tahu, aku wafat nanti lantik Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar dia jadi pemimpin, tak ada pilihan raya lah. Tak ada pilihan raya, terus dia tak ada calon lah. Cuma pas Sayyidina Umar ni dia mula pada setiap pilihan raya tu ada Sayyidina Osman, ada berapa lagi calon-calon dia tu. Cuma saya nak sebutnya bila sampai zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia juga disebut sebagai khalifah juga, kita kata. Pengganti juga. Pengganti siapa? Pengganti pada Rasulullah tadi juga. Sebab itu pada zaman Sayyidina Umar, ya, gelaran Sayyidina Umar, orang Islam tak panggil kepada dia khalifah. Orang panggil dia apa? Amirul Mukminin dia. Amirul Mukminin. Amirul Mukminin maksud dia apa? Pemimpin kepada orang beriman. Sebab zaman dia ada orang panggil pada dia khalifah. Dia kata, kalau panggil aku khalifah, panjanglah, sebab aku bukan khalifah pada Abu Bakar. Aku ni khalifah pada Nabi. Abu Bakar dulu dia dah jadi khalifah. Dia boleh lah, tak apa. Dia jadilah khalifah Rasulullah. Dah kalau aku jadi khalifah juga, jadi banyak pula khalifah. Khalifah kepada khalifah Rasulullah. Dia kata, apa kalau aku wafat nanti, aku mati nanti, lepas pada aku pemimpin nak panggil apa pula, dia tak. Dia kata, panggil khalifah pada khalifah Rasulullah. Jadi panjang dia dah. Jadi kita bincang. Kita nak letak title apa ni, ya? Apa-apa bincang macam kita lah. Kita nak bincang dalam trinite, nak letak yang berhormat ke yang amat berhormat, beza tuan, ya? Jadi mereka bincang, kata Mughirah bin Syu'bah, kalau begitu kita panggil kau Amirul Mukminin lah, tak payah panggil khalifah dah, Sayyidina Abu Bakar dia panggil khalifah Rasulullah. Start daripada Sayyidina Umar sampailah lepas pada tu, semua pemimpin-pemimpin orang Islam dipanggil sebagai Amirul Mukminin, pemimpin kepada orang-orang beriman. Tuan-tuan kita azan dulu. Azan dah? Ke belum lagi? Azan. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan faham tak ni saya cerita? Tuan-tuan faham tak? Kan tengok, takut tengok tuan-tuan tengok saya macam tak faham. Faham kan? Kalau faham kita sambung ke bagi 9. Tak faham tu. Baik, tuan-tuan hadirin dan hadirat. Jadi katanya, Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan di atas muka bumi ni khalifah. Jadi kita belajar lah ni khalifah tu maksudnya apa? Khalifah tu maksudnya gantian. Gantian siapa? Gantian aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, pada melulu segala hukumku. Jadi Allah dia ada hukum syariat dia. Jadi dia nak kena hantar wakil. Wakilnya apa? Allah Ta'ala kata, iaitu Adam alaihissalam. Kata para ulama, bukan Adam sahaja, tetapi zuriat Adam juga sebagai khalifah. Kita juga adalah khalifah. Sebab itu perkataan khalifah tadi tu dia daripada perkataan khalafah. Khalafah ni belakang. Maksudnya setelah kewafatan Nabi Adam alaihissalam, dia meninggalkan generasi selepas dia. Maksudnya kita lah. Segala anak-anak Adam juga disebut sebagai khalifah.
qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya, kata mereka itu, siapa? Para malaikat kata, ataj'alu fiha, adakah Tuhanku hendak jadi padanya, pada bumi ini, may yufsidu fiha, mereka yang berbuat fasid pada di dalamnya, wa yasfiku dima, dan menumpahkan akan darah dengan berbunuh-bunuh. Ini kata para malaikat bila Allah Ta'ala panggil mereka. Kata, aku nak buat manusia. Mereka kata pada Allah, apakah Tuhan nak buat di atas muka bumi ini mereka yang akan merosakkan muka bumi ini, wa yasfiku dima, dan akan menumpahkan darah, artinya berbunuh-bunuhan. Jadi para malaikat ni, mereka jawab begini, mereka tanya pada Allah Azza wa Jalla, bagaimana mereka tahu? Itu persoalannya. Bagaimana para malaikat mereka boleh tahu bahawa manusia ni dia akan berbunuh-bunuhan, dia akan membuat kerosakan? Jadi dia kata sini, seperti yang diperbuat Banu Al-Jan di dalamnya pada masa dahulu daripada Adam. Ini jawapan dia, kata pengarang kita. Kerana para malaikat mereka mengkiaskan, kias ni maksudnya mereka membandingkan makhluk yang akan diciptakan ini sama macam makhluk jin dahulu. Maksudnya sebelum ada manusia ni, jin dahulu ni dah bumi ni. Jadi jin ni perangai dia ni memang suka bergaduh, memang suka menumpahkan darah. Jadi pengalaman yang ada oleh para malaikat dengan hidup mereka dengan jin ini, bila Allah Ta'ala nak cipta manusia, jadi mereka katalah pada Allah, bukan tanya tu, bukan tanya protes, tapi tanya hikmah, tanya tujuan dia kenapa nak buat lagi. Macam kita lah, kalau kita dah duduk elok dalam satu kampung, elok je, tiba-tiba orang nak bawa main satu kumpulan baru pula, orang luar pula datang pada kampung kita ni, kita kata kami duduk elok dah, nak tambah orang baru macam tu lah. Jadi bila mereka tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pengalaman mereka dengan jin sebelum tu, perangai dia begitu. Jadi kalau kita tanya senap bagaimana para malaikat ni mereka boleh mengetahui sebelum kejadian Nabi Adam bahawa manusia jenis Nabi Adam ini akan melakukan kerosakan, mereka membandingkan dengan jin yang ada sebelum ni. Kata para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, selain daripada itu, mereka melihat dari sudut tabiat kejadian manusia tu, ya. Manusia tu dibuat daripada tanah tu, mereka tahu tanah perangai dia macam mana, Jadi mereka tanya pada Allah Subhanahu Wa Taala itu kerana, kata pengarang kita, kerana mereka berbanding seperti diperbuat boleh Banu Jan, iaitulah jin dalamnya pada masa dahulu daripada Adam. Maka bila mereka jin, para jin-jin itu melakukan kerosakan, maka menyuruh Allah akan malaikat menghalau akan mereka itu, menghalau jin-jin tadi itu pergi di pulau-pulau dan bukit-bukit. Jadi Allah Ta'ala kata, dah bila kamu buat kerosakan, kami humban letak pergi duduk di pulau-pulau, duduk di hutan-hutan. Pasal tu orang Melayu bila masuk hutan, dia minta izin dulu, tok nenek tumpang cucu nak lalu. Cucu siapa? Tok nenek dia. Tak kan? Orang Melayu kita kan, dululah, sekarang tak ada dah kot. Masuk minta maaf tok nenek, cucu nak tumpang kencing, cucu siapa kata? Tok Wan siapa tu kan? Pasal dia duk percaya pasal jin-jin duduk ni, memang jin duduk situ. Bila kita nak minta izin, tak minta izin pada dia kan? Minta pada Allah Ta'ala lah semua dah kan? Minta pada jin siapa kan? Jadi memang, tapi bila kata jin tu memang tempat dia duduk di hutan, ada sandaran dia lah. Kata pengarang kita, menyuruh Allah akan malaikat menghalau akan mereka itu pergi di pulau-pulau dan bukit-bukit. Tolak pergi jin semua duduk di pulau, duduk di bukit. Allah Ta'ala cipta manusia kita, ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan ini kata para malaikat membagi bukti bahawa kami lebih layak daripada manusia tu. Kenapa? Dan kami mengucap tasbih dengan memuji engkau, dan kami mengucap takdis bagi engkau, maka kamilah mustahak jadi khalifah tiada Adam itu. Jadi ini dia bawa bukti, kata dia boleh lagi berhak. Yang ni kalau kita bahas lagi pergi 9 dah tuan-tuan. Jadi kita berhenti dulu sini, ya. Tanda dekat situ, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kita sambung bulan depan, ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, yang baik datang pada Allah, yang buruk kelemahan saya, yang salah tu saya minta maaf.
Tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.